Malaysia berpotensi untuk memperbaiki kedudukan semasa selain menambah pungutan mata FIFA jika menewaskan Nepal. Skuad kendalian Peter Klamowski cermelang menduduki tangga teratas kumpulan F, pusingan kelayakan Piala Asia 2027 dengan kemenangan bersih 100% mengumpul 12 mata. Kedudukan ini membolehkan pasukan kebangsaan berada pada laluan terbaik untuk menempah tiket ke pentas Piala Asia dengan 3 mata meninggalkan lawan terdekat Vietnam 9 mata. Berbaki 2 perlawanan, Malaysia berpeluang untuk meraih tambahan 6.88 mata bakal jadi milik Malaysia sekaligus mengumpul 1168.41 mata secara keseluruhan. Pasukan kebangsaan juga berpeluang untuk melonjak 2 anak tangga ke kedudukan 116 selain bakal memintas 2 buah negara iaitu The Gambia dan Namibia. Kedua-dua negara ini berada di kedudukan paling hampir dengan ranking skuad kebangsaan. Malaysia memerlukan satu lagi kemenangan pada aksi terakhir menentang Vietnam pada Mac 2026 untuk mara ke pentas Piala Asia 2027. Aksi Malaysia menentang Nepal dijadualkan pada Selasa 18 November 2025 di Stadium Nasional Bukit Jalil jam 9 malam.